Siapa-siapa yang membaca amin dan ucapannya serentak dengan ucapan malaikat, semua dosanya Allah akan ampun. Hadis Bukhari Muslim. Macam tak munasabah je ya. Aku hari-hari sebut amin. Makna selama ni tak tahu, rugi. Malam ni dah tahu, lepas ni semangatlah sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barulah semangat. Sekarang ni saya tengok masjid orang dah pemalas menyebut amin. Tak berapa meriah. Dulu kan zaman kita budak-budak, bergegar masjid orang amin ni. Amin. Lepas ni moga-moga ada semangat sikit lah. Saya pun tak tahu nak cerita apa lagi lah. Tuan-tuan terlalu banyak sangat. Cukup lah ya. Kan banyak-banyak tuan-tuan pun tak ingat juga. Tak pun kita sambung lain tahun lah. Sebab daripada 600 baru cerita tak sampai 20. Kita sambung lain tahun je lah. Banyak sangat. Apa yang penting, bukan amalan tu. Saya sebutkan sekali lagi, yang paling mustahak sekali, niat itu. Apa sebab kau buat? Bukan kerana riak, bukan kerana nak nyombong-nyombong supaya orang puji. Tak ada. Niat betul-betul nak cari ganjaran daripada Allah. Dapatlah dia pahala yang besar. Tapi kalau niat nak show off, nak share dengan orang, semua orang puji dia, oh hebat dia pergi ke masjid, hebat. Yalah, walaupun pergi ke masjid baca doa tertentu, zikir tertentu, dapat pahala 70,000 malaikat doa, tapi kau pergi ke masjid kerana nak tunjuk engkau orang baik, hancurlah kita punya pahala. Apa sajalah yang kita buat, kalau niatnya tu tak betul, maka takkan dapat pahala. Saya kira sekadar itu dululah sembang-sembang pada malam ini. Walaupun banyak nak diterangkan, tapi masa kita dah agak lewat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Selamat beramal.